Geng, nak cerita jujur ni. Dulu balik kerja, aku memang rasa badan ni lesu, kepala berat, badan letih, nak baring je. Tak ada tenaga mengalahkan orang kerja angkat batu lah. So aku fikir kalau dibiarkan lama lah macam ni, badan makin lemah, mudah stres, nak enjoy masa dengan family pun tak larat. Lama-lama confident diri pun hilang. Aku try lah teh ginseng 10 harta karun ni. Bukan teh biasa geng, sebab dalam satu uncang ni ada campuran 10 bahan herba power. Ada ginseng, goji berry, kurma merah, mulberry, maca dan lain-lain. Sejak aku amal minum ginseng ni, badan rasa lebih segar lah. Tidur pun rasa lebih lena. Dan yang penting, tenaga lelaki tu lain macam. Rasa bertenaga balik lah. Okay? Tak pancit walaupun penat lah kerja tu kan? Kerja siang tu penat kan? Tak rasa penat malam-malam tu. Harga dia memang berbaloi gila guys. Kalau kira untuk sebulan, memang berbaloi. Bayangkan setiap malam boleh layan teh panas-panas macam ni. Badan segar, tidur lena, esok bangun fresh je. Dah terjual hampir RM60,000. Harga pun tak sampai RM20. Klik link kat bawah, mulakan dengan satu pack. Korang rasa sendiri beza dia macam mana.